إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شؤون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا حول ولا قوة ولا حول ولا قوة حسبنا الله ونعم الوكيل. سواء بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن الجنة حزن بربوة، ألا وإن النار سهل بشهوة. Ketahui olehmu dan bahawasanya syurga itu duka cita dengan berpanjang-panjangan. Dan ketahui olehmu bahawasanya neraka itu mudah dengan keinginan. Maksudnya apa? Jalan ke syurga penuh dengan ujian demi ujian, ranjau demi ranjau. Dalam kitab ni saja diletakkan 7 akabat, 7 rintangan. Selesai 7 ni baru betul insan tu namakan hamba bagi Tuhannya. Batu nama kitab ni Minhajul Abidin, kurikulum bagi orang yang menjadi hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, 7 bukit, 7 gunung kena lepas enten. Ya. Tu. Ada pun jalan untuk ke neraka, mudah aje. Sahlun, mudah sangat. Bisyahwatin, ikut nafsu itu. Tak payah semayang, tak payah puasa. Apa suan buat, tak payah. Dia pakai mazhab, tak payah. Cepat dia terjun dalam neraka Jahannam. Ya. Ada pun nak pergi tempat yang hebat, Al-Jannah. Tuhan uji kita berbagai-bagai ujian. Tu. Nikmat dunia yang tidak ada nilai di sisi Allah Ta'ala pun kita nak dapat pun kadang botak kepala kan. Ya, fikir kerja tulang pak kerat, fikir lagi fikir, sedangkan benda tu tak ada nilai pun apa. Hidup pun sementara je. Apatah lagi nikmat yang besar di akhirat. Sudah tentulah bila besar, ya, maka besar ujian dia. Maka di sini maksud hadis Nabi ini ialah ujian untuk pergi ke sana amat besar. Maka bila itu wajib bagi kita iltijak, bergantung kepada Allah Ta'ala. Ya, kalau tanpa bantuan dia tak ke mana kita tuan. Habis. Ini persiapan diberi beritahu oleh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali, orang yang pakar dalam kerohanian untuk sampai kepada Tuhan. Kemudian serta yang demikian itu sekaliannya, maka bahawasanya hamba itu amat dhaif. Hamba itu amat dhaif. Satu, zaman itu payah. Ni zaman Imam Ghazali entah ni. Zaman Imam Ghazali dah telah dirasakan oleh beliau. Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali nak membina amal tu dah agak sukar. Dia punya ujian dia, luarannya, dalamannya. Kalau zaman kita ni lagi lah, zaman lintang pukang lagi. Akhir zaman ni, sahabat yang hebat-hebat tu, bila Rasulullah sifatkan fitnah, gelora akhir zaman yang menguji keimanan dan kedudukan seseorang dengan Tuhan tu,
Sahabat seorang pun tak nak hidup dan zaman kita ni. Dan diminta doa, ya Rasulullah, doakan kami agar kami tidak bertemu zaman yang engkau sifatkan itu. Inilah zaman kita duduk. Sahabat yang hebat, yang handal-handal, ya, tak nak duduk zaman ni. Kita pula yang daif, fakir, duduk zaman yang serba kekurangan. Zaman kita Nabi dah tak ada, Rasul dah tak ada, Nabi dah tak ada, sahabat dah tak ada, tabi'in tak ada. Tabi'in pun dah tak ada. Yang tinggal ujung-ujung buah-buah kotai banyak. Yang tinggal ni buah-buah kotai banyak. Jadi kalau kita tak betul-betul memohon pertolongan dari Allah, takut tumbang, tuan-tuan. Ya, ini benda besar, tuan-tuan. Ini ucapan yang menggerunkan daripada Hujjatul Islam Al-Imamul Ghazali, ya. Tengok tu dia kata, hamba dhaif, zaman pula sukar. Ya, zaman sukar untuk pekerjaan agama, pergi datang. Maksudnya apa? Orang pegang agama ni pergi balik, kejap kuat, kejap tidak, jauh itu. Tak istiqamah betul. Tu. Sabar sedikit, baru dah 4 perkara. Pekerjaan yang membimbangkan banyak, 5. Umur pula singkat, 6. Ya, dan pada mengerjakan amal taksir, 7. Ya, buat amal tapi banyak taksir, cuai. Ya, tidak meneliti apa maksud amalan yang dibuatkan, apa tujuan yang dia tuju, tak ada. Ya, dia kalau pergi ke surau masjid tu, alang tak ada kerja, pergilah surau masjid. Kan? Dia tak tahu matlamat dia ke surau ke masjid apa dia. Matlamat dia ibadat apa dia. Dia asal jangan tonggik tuan-tuan. Ya, jadi maknanya ini benda banyak yang akan berlaku akhir zaman. Manusia rupa zahir dia ibadat, tapi dia sendiri tak faham apa yang disembah. Kadang Tuhan ni disembah, dia tak kenal lagi. Tu dah taksir dan mengintai amat banyak. Ya, yang mengintai daripada musuh nafsunya, syaitannya, dunianya, keliling. Berapa dah? 8. Dan ajal hampir, umur pula pendek. 9. Perjalanan ni jauh. 10. Taat ialah bekal tak dapat tidak. Padahal taat itu benda yang tak dapat tidak. Kalau siapa tinggal dia, binasa dia, kan? Ya. Dan ialah luput daripadanya. Banyak manusia luput mengerjakan taat yang sebenarnya. Maka tiada yang membangkitkan dia baginya. Maka barang siapa mendapat dengan dia, maka sesungguhnya telah kemenangan dan bahagia selama-lamanya. Siapa dapat 2 permata besar, al-ilmu wal ibadah, ya, wa huma, dan kena kedua tu dipanggil apa? Li ajrihima tara tasnifal musannifin. Kau tengok beribu-ribu kitab ulama bahas bab al-ilmu wal ibadah, merupakan bekal kita. Dan semasa setiap masa maknanya berkekalan, dan barang siapa yang luput akan dia demikian itu, maka sesungguhnya telah rugi satu orang yang rugi, dan binasa satu orang yang binasa, maka jadilah kebinasaan ini. Ya, tengok tuan ni. Mukadimah Imam Ghazali pun nak gerun ni, tengok. Suasana zaman, keadaan dia dengan, ya, ujian dia begitu banyak, dengan manusia tak berpegang teguh kuat dengan ajaran Allah Subhanahu taala. Ya, di samping pula benda ni benda besar yang tak dapat tidak kita kena ambil. Maka nak mengambilnya, nak duduk betul tetap, maknanya memerlukan kesungguhan. Dan yang penting bagi kita apa? Ialah mendapat bantuan daripada Allah Subhanahu taala. Oleh kerana itu kita kena sentiasa memohon, ya, pertolongan supaya kita sentiasa dalam hidayah dan inayah serta riayatullah. 3 benda Tuhan minta. Pertama apa? Hidayat. Bil hidayat mahfuzun anil kufri wasyirk. Dengan ada hidayat, manusia kekal terselamat daripada syirik dan kufur. Yang kedua ialah inayah, wabil inayah mahfuzun anil kabair was sagair. Dengan ada inayah, bantuan Allah Ta'ala, maka insan terselamat daripada dosa besar dan kecil. Dan yang paling tinggi adalah ar-riayah, iaitu pemeliharaan. Bir-riayah mahfuzun anil ghafalat wal khatar. Dengan ada bantuan Allah Ta'ala, insan akan selamat daripada kelalaian dan kelekaan dia. Ini 3 benda kalau dapat, tamam. InsyaAllah selamatlah insan ni. Sebab tu kita sentiasa
kena memberikan pemerhatian, pemantauan, semakan setiap saat dan pergerakan kalbi kita tu. Ya, turun nafas kita tu, dia adakah semakin bertambah keimanan? Ya, adakah bertambah kuat keimanan dia? Adakah bertambah terang dan bertambah dekat dia dengan Tuhannya? Itu perlu dipantau. Sebab suasana akhir zaman ini sangat-sangat membimbangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tinggal dengan kita betul dua pegangan besar, sumber besar. Taraktu fikum amrain lan tadillu ba'li in tamassaktum bihima kitabullah wa sunnat rasul au kama qala. Aku tinggalkan pada kamu dua pegangan, kalau kamu pegang dua ni kamu tak akan sesat selama-lama. Mafhum mukhalafah, kalau tak pegang habis. Tetap manusia akan tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan memahami dengan cara betul Quran dan sunnah dengan pengambilan yang betul daripada talian-talian sanad yang betul daripada sahabat, tabi'in dan turun kepada ulama-ulama yang muktabar. Kemudian tiba-tiba demi Allah kata Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali, penyakit yang amat sukar dan yang ditakutnya itu amat banyak. Zaman kita ni Nabi kata tuan-tuan, ya, satakunu fi akhir zaman, ya. Ya, itulah satakunul fitan fi akhir zaman la yanju minha illa bil ilm. Akan datang di akhir zaman fitnah yang begitu banyak, pahaman yang berbagai-bagai, bawakan gaya hidup yang berbagai-bagai yang menyalahi, menyongsang daripada jalan Allah Ta'ala. La yanju minha illa bil ilm, tidak lepas melainkan dengan seluruhan cahaya ilmu yang sebenarnya. Sebab itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah memberikan kepada kita, Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, ya, renjesan rahmatnya tadi, sehingga kita termasuk dalam golongan orang yang minat kepada ilmu daripada Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Mudah-mudahan itu dengan kesungguhan dan keikhlasan, insya-Allah dia akan nampak lebih terang jalan untuk menuju kepada Tuhan. Kemudian penyakit yang amat sukar dan yang ditakutnya itu amat banyak. Di akhir zaman dia punya fitnah terlampau banyak, ujian terlampau hebat dan kerana demikian itu sedikit orang yang menyahaja akan jalan ini. Oleh kerana terlampau banyak halangan, terlampau banyak ujian, terlampau banyak benda syawagil yang membimbangkan. Jadi Imam Ghazali tilik tengok datang ramai orang yang berjalan-jalan menuju kepada Allah Ta'ala. Dah banyak leka dengan benda lain, menyimpang dari jalan yang lain. Dan sedikit dan terlebih kuranglah daripada orang yang mengqasadkan dia, ya, dan orang yang menjalan akan dia. Mana semua dipanggil satu peringatan besar daripada Imam, ya, Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Kemudian maka sangat sedikit, mana sikit sangat, daripada orang yang berjalan yang sampai pada maksud. Yang berjalan betul menuju jalan, menuju Tuhan tak ramai. Kemudian yang sampai betul pun lagi sikit. Mana tapis-tapis dah tinggal sikit betul dan Allah. Batu seorang waliullah dia berdoa di Kaabah kan. Dia kata Allahumma ja'alni minal qalil. Jadi sahabat itu peranjat. Yang kau doa ni pelik, kata, ya Allah jadikan aku golongan orang minoriti, bukan majoriti, minoriti. Dia kata kenapa kau doa begitu? Dia pun bacakan ayat wa qalilum min ibadiyasy syakur. Ya, sedikit sangat hamba yang betul-betul bersyukur dengan Tuhan tu tak ramai, yang banyak kufur nikmat banyak kan. Tuhan beri dia nikmat lain dia. Tuhan beri dia sihat tempat lain dia. Ya. Dengan kenikmatan yang Tuhan beri, dia buat tak kenal dengan Tuhan. Ya. Kita jangan buat tak kenal dengan Tuhan kan? Kita kena ada keperasanan dengan Tuhan dalam semua urusan, semua perkara, supaya kita kenal, ya, bergaya kita dengan gaya orang yang mengenali Tuhan. Kalau kita buat tak kenal, kalau insan tu buat tak kenal, besok soalan pertama dalam kubur soalan kenal dengan tak kenal. Apa soalan dalam kubur? Marrab, mana kau kenal Tuhan tak? Makna dia itu. Marrabuka, siapa Tuhan kamu? Kalau atas dunia dia buat tak kenal dengan Tuhan, dia tak ada jawab kan. La adri, malaikat pun titik daripada bam tuan. Masuk 70 hasta bawah tanah tu.
Pemukul yang malaikat gunakan tu, kata ulama, kalau berhimpun jin dan manusia daripada zaman Nabi Adam sampai kiamat, tak boleh angkat. Bayangkan betapa hebatnya. Tu besar nak titik atau belakang manusia yang terlampau kedis, yang terlampau daif, terlampau lemah ni. Bayang kalau kita dengar orang filing tiang bangunan turun berdebung 3-4 kampung dengar masuk apa je kan kat dalam kan. Ini sekali digembat dalam tu. Ya, atau dunia kau tak kenal dia kata. Ambil kau berdebung di tala, korek balik tala lagi. Marrabbuka. Ya, yang menjawab tu amal dan gaya hidup akidah dia. Kalau atas dunia dia mengenali Tuhannya dan dia perasan dengan Tuhannya, sentiasa keperasanan dia ada dengan Tuhan, insya-Allah dia selamat. Lepas tu mursyid ana dipesan, kau jangan buat tak perasan dengan Tuhan kata. Dia punya cakap tu dua patah, takut enggak ni? Kau jangan berani-berani nak lupakan Allah Ta'ala. Dia punya cakap tu macam 2-3 patah je, tapi menyusup ke dalam qalbi. Sebab para awliya dia cakap dengan nur Allah Ta'ala. Dia bukan cakap saja sedap orang. Dia bercakap tu dengan ikhlas berdalam. Ya. Kau jangan berani-berani nak lupakan Tuhan. Kau jangan berani-berani, kau jangan buat tak perasan dengan Tuhan. Jadi keperasanan dia dipanggil, kita sentiasa mengolah kehidupan dengan cara mengenali dia. Ya, jangan buat tak kenal, itu maksudnya. Ya. Bos besar kan, kalau pergi punya orang bawah ni buat tak kenal, dia marah kan. Marah kan, oh kau jumpa aku kau buat tak kenal, dia sombong kau kan. Kita buat tak kenal kat kedai kopi, jumpa dia buat tak kenal kan. Ya, macam dia marah, dia marah. Tu baru bos, ni bukan bos. Bos dengan kita sama je makhluk. Ini bukan bos, Malikul Muluk, raja segala-galanya, pemilik segala-galanya, Tuan punya sekalian alam. Dan dia, kalau kita berani buat tak kenal dengan dia, tunggu berat sejawab ni. Sebab Imam Ghazali kita jalan ni tak banyak orang jalan. Ya, sukar, guna halangan banyak. Ini menyebut supaya tuan, supaya kita fokus dalam benda tu. Ya. Kemudian maka sangat sedikit daripada orang yang berjalan tadi, dah sedikit yang sampai betul maksud dia berjumpa bagi matlub yang dituntut ialah Allah Ta'ala, lagi sedikit. Ya. Dan mereka itu orang yang terjumpa, itu yang kuat pada agama, dipilih akan mereka itu oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi ma'rifah akan dia, dan bagi mengkasih akan dia, dan ditegahkan ya dia dengan taufik. La'alal munasib, diteguhkan dia dengan taufik, ya, dan peliharaannya Ta'ala. Kemudian maka disampaikan mereka itu kepada kurnianya kan keredaannya dengan syurganya. Maka kami pohon dia kepada Allah yang maha besar sebutannya, bahawa saya menjadikan kamu dan kami, kata Imam Ghazali, dari mereka beroleh kemenangan dengan rahmatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita masuk dalam doa Imam Ghazali, Hujatul Islam. Setengah daripada karamat Hujatul Islam, barang siapa yang membaca akan kitabku, aku hadirin, rohani aku hadirin. Ya, itu dan sir entah ni. Jadi sini dapat kata entah ni, ya, siapa yang dapat makrifat dan bagi mengasihi. Rahsia dia, kenapa dia suruh kita mengenal. Ya, ulama kata awal wajibil alal insani ma'rifatun ilahi bistiqani. Awal-awal yang wajib bagi insan ialah ma'rifatun ilah, mengenal akan Tuhannya, siapa dia Allah Ta'ala. Ya, mengenal dengan kenal sebenar. Sebab bila insan dia kenal siapa dia Allah, jawab dia tuan, confirm kasih dia akan terlalu kuat, rindu dia terlalu kuat dengan Tuhan, menggila orang panggil tuan. Sebab apa? Zat yang wajib al-wujud ialah zat yang bersifat dengan apa? Segala kesempurnaan, segala kehaibatan, segala kebesaran, segala kekayaan, segala-gala dia punya. Manusia fakir semua kita kan. Asal kita tak ada, wujud Tuhan pilih kita jadi penumpang sementara. Dapatlah kita menumpang sementara sebagai fakir yang mengharapkan kurnia Tuhan sentiasa. Ya. Jadi kalau insan dijadikan dalam hadis jubilatil insan yuhibbu ila man asna ilai, atau perangaikan manusia ni dia akan jatuh hati kepada orang yang banyak buat baik kepada dia. Maka dalam hal ini siapakah dia lebih dari Allah? Mana ada? Semua dari Allah Ta'ala. Hidup kita dari siapa? Ya.
Orang taksiskan umur kita pun kita tak masuk campur, dan berapa umur kita pun tak tahu tuan ni. Dia bagi pinjam numpang sementara pun, ijad wal imdad tu benda kita fikir balik, masya-Allah hebatnya. Bila kita fikir tu, kenal zat yang maha sempurna, maka hati manusia confirm dia akan jatuh. Ya. Kalau orang letak benda cantik, benda tak cantik, kita nak yang mana? Kita letak benda mahal, benda yang murah, kita nak yang mana? Semua nak benda yang hebat. Maka siapa lebih hebat dari Allah Subhanahu Wa Taala? Ya. Siapa lebih hebat daripada Allah Taala? Dia pemilik segala-gala. Dia pinjamkan kita sementara je umur, dan itulah nikmat yang lain. Mana bila kita muhasabah puati, renung baik-baik, masya-Allah, hati insan tu akan jatuh. Confirm dia akan jatuh. Kalau hati dia tidak jatuh cinta dengan Tuhan, bermakna dia belum kenal Tuhan dengan sebenar-benar kenal. Dia kenal Tuhan tu hanya di bibir mulut ataupun di akal saja. Dia ngaji usuluddin kan, berkaukan akal di isbatil akidah, untuk membina akidah aja. Adapun membina kehampiran maqamul uns wa syauq dengan Tuhan jauh lagi. Ya, sebab apa? Lapis-lapis hijab yang terlampau banyak yang mendinding cermin kalbi dia daripada mengenal Tuhan. Dia nampak yang hebat siapa? Manusia. Dia nampak yang kaya siapa? Manusia. Nampak yang handal siapa? Manusia. Mana orang nampak Tuhan? Ya, makhluk dalam kalbi. Berkata farrig qalbak minal aghyar. Congkel, buangkan pandangan kamu pada makhluk. Yamlahu bil ma'arif wal asrar. Tuhan akan penuhkan dalam batin kamu sir dan ma'rifat dari Allah Ta'ala. Kalau dia kenal ma'rifat dengan Tuhan, dia melangkah dengan Tuhannya. Dia berjalan dengan Tuhannya. Dia duduk makan minum dengan Tuhannya. Faham tak? Ya, bukan Tuhan duduk sebelah kan. Allah Ta'ala innallaha la yataqayyadu bizamani wal makan. Allah Ta'ala tidak terikat dengan masa dan tempat. Maksud di saat itu hampir kurban maknawiyan. Allah Ta'ala itu aqrabu min hablil warid, lebih dekat dari kita. Bukan dekat hissiyah, dua objek dekat begini, bukan. Itu muhalun ala Allah, mustahil. Allah la yattasifu bi sifatil khalaiq. Allah Ta'ala tidak bersifat dengan sifat makhluk yang lemah. Allah Ta'ala bersifat dengan sifat dia yang maha sempurna. Ya, sebab tu disuruh kita mengenali dengan kenal yang sebenar-benar kenal. Ada apa dia kenal sebenar kenal? Selama ni aku tak kenal ke Tuhan. Ya. Innallaha sami'un basir. Al-Quran kata Allah Ta'ala sami' basir. Apa makna sami'? Yattasif bis sam'i. Zat dia bersifat dengan sifat sama. Basir yattasif bil basar. Dia bersifat dengan sifat basar. Pendengar dan penlihat. Dua sifat yang kita ambil. Kita nak tengok kat mana duduk itu dan. Apa takluk dua sifat ni? Ya, as-sam wal basar ya muta'alliqatan bi jami'il mawjudat. Sama dan basar dia bertakluk, mana peranan dia pada semua benda yang ada, termasuk kita yang ada ni, yang baharu ni. Maka Tuhan lihat, Tuhan dengar. Persoalan dia, kita perasan tak Tuhan lihat kita? Kita berjalan tu terasa tak Tuhan lihat kita? Terasa tak? Kalau rasa, alhamdulillah. Tu dia nak masuk kenal sebenar. Bimbang-bimbang dalam semayang pun tak perasan Tuhan lihat dia. Dalam semayang kata Allah Maha Besar, nah, dia angkat takbir di dalam rayau. Kata ke darat, ke laut, pejabat macam dalam tu. Tu dalam semayang dia. Itu kalau nak tengok kedudukan kita sebenar tak makrifat kita dengan Tuhan. Kalau dikenal Allah SWT sebenar, sebut aja gegar di hati dia. Iza zukirallah wajilat qulubuhum. Sebut nama Tuhan, gegaran dalam dia akan ada jalal wal jamal. Ya, orang yang kenal harimau kan, dan dah masuk, orang kata hutannya ada 3 ekor kan, dia pun masuk, dia orang kawan-kawan pun cik, harimau bergemang tak ngomong-ngomong dan mana-mana tu, terasa terus. Sebut harimau terasa terus, mengembang belum ke mana. Sebut Allah terasa lagi dan itulah title kita. Itu makrifat tak sebenar. Apa makna tak sebenar? Tidak tahqiq. Kenal tapi tak rasa. Dia hanya pegang saja. Ya. Kalau orang beli makanan, kan dia pegang. Burger dia beli, bodian dia beli, pegang. Syekh tak nak makan. Tak, ana pegang ni. Macam spesies kau. Ya, kita nak rasa zauq dengan Tuhan. Sebab tu iman paling afdal, dia tujukan itu. Afdalul iman anta'lam Allah haitsu ma kuntah.
Iman yang paling afdal kau sedar perasan Allah Ta'ala tu di mana saja kamu berada. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Tu ayat Quran. Wa huwa Allah Ta'ala ma'akum, serta kamu. Aynama kuntum, di mana saja kamu berada. Ma'iyah maknawiyah, bukan ma'iyah hissiyah. Ma'iyah hissiyah biasa duduk sebelah. Ma'iyah maknawiyah, mana pada mana ada makhluk yang dia ada terlepas daripada Tuhan, nisbah penentuannya, nisbah taksis dan iradatnya, ya, ada, mana ada? Tak ada makhluk yang lepas daripada taksirul qudrah, kesan kejadian Tuhan. Kesan apa? Penentuan, pelaksanaan dia tak lepas, semua terikat. Perasaan tak kita kan? Atau kita perasan kita, itu masalah. Sebab bila kita perasan kita, tu yang dia kena buang. Matikan diri kamu sebelum kamu mati. Maksudnya apa tu? Matikan pandangan kita, keperasanan kita kepada makhluk, dan suburkan keperasanan rohani kita dengan Allah Ta'ala. Baru kita akan rasa kenikmatan dalam hidup sebenarnya. Ya. Semua benda kena riadah, mujahadah, dan kena banyakkan apa? Zikrullah. Ya, dan kawal cermin kalbi kita jangan kotor, insya-Allah akan ada futuhat, pembukaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan buka, Tuhan bagi rasa, ya. Tu. Jadi ilmu tasawuf ni dipanggil ilmu apa tuan? Ilmu tauhidul khas. Ada pun ilmu seluruh kita belajar tu, itu tauhidul am. Tauhid am membina akidah, tauhid khas membina musyahadah, pandangan kalbi kita dengan Tuhan, membina makna takarrub, al-uns, kedekatan, kehampiran dia dengan Allah Ta'ala. Jadi insan bila terbuka, dikenal betul, confirm dia akan rasa cinta, rindu yang kuat dengan Tuhan. Dan bila kerinduan dengan Tuhan kuat, maka ketika itu syariat apa macam tuan-tuan, mudahlah dibuat. Ya, sebab tu kita tengok kadang-kadang ulama-ulama dulu kan dia sembahyang macam Ali Zainul Abidin, cicit Rasulullah SAW, satu hari sembahyang 1000 rakaat. 1000 rakaat. Tanya dia penat tak? Tak. Lazat. Sebab apa? Tu. Bila makan sedap tuan-tuan, ya. Orang makan 3 pinggan, sedap apa? Lazat. Lazah tu ada tu. Tu rahsia dia. Kita nak ibadat sampai dapat lazat. Sekarang kita semayang dah berapa puluh tahun, dapat tak kelazatan? Atau rasa penat? Kalau orang semayang tu penat, dia buat semayang penat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau orang semayang rasa penat, kita ucap apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalam tu bila kita sebut, iza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iza asabatkum musibah, apabila kena kamu musibah, bala, maka ucapkan inna lillah. Dan bala yang paling besar, ya, infiraqul qalbi anillah, bercerainya hati dengan Tuhan, tu balak paling besar, lebih besar daripada tsunami lagi. Tsunami kena kita mati jasad. Rohani kalau kena bala tuan, ya, qalbi kita jauh dengan Tuhan, bila jawab dia semua, ya, tak tahu apa nak jawab di depan Tuhan. Takut jawab mula-mula tak dapat jawab tuan-tuan, ya. Tu. Jadi maknanya apa? Kita nak jaga tuan-tuan. Sebab tu satu ulama dia kata, kau cari guru, ya, yang meringankan engkau berbuat ibadat. Jadi seorang ni tak faham, dia cari syekh minta amal 2, 3, 4 orang guru dia. Yang ni kata kau buat zikir 1000, yang ni kau buat zikir 5000. Dia pergi seorang itu, kau buat zikir 100. Yang ni betul Tok Guru, ringan gitu. Itu Tok Guru kan ringan, tu pemalas panggil. Maksud apa dia kata? Kau pergi cari guru yang meringankan ibadat. Maksud dia, kau cari guru yang boleh membawa kau makrifat kepada Allah sehingga kau rindu dengan dia, dan bila kau rindu dengan dia, ibadat kau ringan, lazat. Adakah kekasih suruh kita rasa penat kan? Kita benang sungai, penat kan? Tapi kalau kasih kata apa? Lautan api ku seberangi. Wah, tengok. Tu bahasa orang cinta, bahasa bohong. Sungai Duyung tu boleh berenang, lautan api nak berenang. Tapi dia punya takap tu menunjukkan apa?
dia punya kuat. Tu maksud dia. Bila dia kata kuat, bila ada mahabbah. Dan mahabbah tu duduk kita. Bila tak kenal, maka tak cinta. Dia tak kenal, mana cinta? Dia tak kenal siapa kawan. Mahabbah dan haibah. Mahabbah akan bawa baka, haibah akan bawa fana, lenyap yang lain. Benda ni perlu ada dalam kalbi kita. Benda ni dia kata peranan makrifat yang sebenar. Dia nak olah makrifat dengan kalbi, roh, sil dalam. Bukan mengenal sekadar akal peringkat basic. Ya, untuk membezakan kita dengan orang-orang kufar, itu akidah. Ya, ini kadang bincang akidah sampai nak mati. Akidah tak habis-habis. Akidah ni peringkat basic tuan. Kalau orang sekolah jannam je lah. Ya, anda tak kena masuk universiti nak bawa pelajaran jannam. Dia nak masuk makrifat khasah, nak masuk syurga sebelum syurga sana. Ya, kita nak masuk syurga al-muajjalah yang disebut dalam suratul Rahman, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Disediakan bagi orang yang apa? Waliman khafa, orang yang kalbi dia gerun dengan Tuhan. Dua syurga. Ya, apa dia? Syurga sana dah maklum, syurga di dunia, jannatul ma'rifah. Dan orang duduk dalam jannatul ma'rifah ini, dia tidak akan ada rasa takut, gerun, ya, tension, boring, bearing, apa tak ada. Ya, Quran sebut apa? Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah kekasih-kekasih Allah tidak ada sebarang ketakutan bagi dia, dan tidak ada sebarang khazan, duka cita, serabut, pening, tak ada. Sebab apa? Tuan-tuan tu jawab sebab apa? Bismillah. Mari dah masuk syurga lah tuan-tuan. Dalam syurga mana ada benda yang tidak memuaskan hati, mana ada benda boleh dipertikai, mana ada benda boleh sakit kepala. Dalam syurga mana ada kan? Masuk syurga tak puas hati, itu kan syurga. Syurga tempat paling hebat. Ya, begitu di dunia. Ya, syurga makrifat ni paling hebat. Bila Tuhan bukakan antara kita dengan dia tuan-tuan, Allah, dia punya lazat tak boleh nak cerita tuan. Nikmat paling besar bila dibukakan, wa itmamun na'im bin nazar ila wajhil karim. Yang nikmat paling besar bila Tuhan buka tajalikan makrifat. Maka kitab ini basic tuan-tuan ya. Peringkat kita pegang ni minhaj ni dipanggil basic ilmu tasawuf. Ya, peringkat awal. Kalau atas sikit dia panggil hikam dan standard dengan dia. Kalau atas lagi Futuhatul Makkiyah dan seumpamanya lah. Ya, tu. Habislah tu ya. Maka baikkan tilik. Mana tilik betul-betul, hai saudaraku, kata Imam Ghazali maksudnya. Pada kaifiat memutuskan dia. Macam mana kita nak selesaikan supaya segala halangan-halangan, segala hijab-hijab terputus, supaya kita sampai kepada Tuhan. Apa makna sampai? Kau tanya pula sampai mana? Sampai ini bi antadkhulah maqamul muraqabah wal musyahadah. Bila seorang itu masuk dalam maqamil muraqabah, maka musyahadah, bermakna itu dipanggil orang yang wasil, yang sampai. Dengan dalil hadis sahih Nabi sebut anta budallah ka'annaka tarah, itu musyahadah. Fa illam takun tarah fa innahu yarak, itu maqam muraqabah. Bila Jibril tanya, ya Muhammad akhbirni anil ihsan, apa itu ihsan? Ilmu tasawuf setengah daripada nama dia ilmu ihsanuddin. Ya, maka dia kata bahawa kau buat ibadat seolah-olah engkau lihat, seolah-olah, ya, sebab dia guna seolah, ka'anna. Bahawa Allah tak boleh lihat mata kepala tuan, dilihat dengan mata dalam. Seolah bagaimana kita kerja, tiba-tiba mando tokinya dekat depan, bos ada dekat depan. Perasaan kita macam mana kan? Kalau buat kerja, bos kita pandang di depan kita, sudah tentu dia akan mempengaruhi kerja kita. Ya, mana dia perasan bos ada dekat depan. Yang seorang ni tak perasan bos ada dekat depan. Dia kerja dia main-main, ya kan? Kawan tunjuk je bos, dia nampak tu dia senyap tu berubah. Ya, sebab keperasanan qalbi merubah keadaan rohani. Bila dia perasan dengan kewujudan Allah, bukan dia tahu, dia perasan, rasa. Dia akan berubah dalam tu. Ya, rasa tu penting. Tu ilmu dipanggil ilmu azwaq. Tariquna bil azwaq la bil awraq. Jalan kami ma'asyiral arifin bil azwaq, rasa. Yang kita nak bentuk supaya keperasanan rasa dengan Tuhan itu biar terasa betul. Ya, kewujudan Allah Ta'ala.
Kehaibatan Allah tu dirasa, bukan ditahu. Tahu semua orang dah tahu. Rasa kan? Ya. Terasa. Itu panggil zauqi. Lepas tu kena buang rasa dengan makhluk, baru dia akan dapat rasa dengan Tuhan. Selagi kita nampak makhluk besar, makhluk hebat, Tuhan tak bagi. Tuhan tak buka. Ya. Tak layak makhluk yang tak ada apa hakikat kita nak pandang dia besar. Ya. Tak ada hakikat. Wujud sebenar ialah dia. Ya. Kudrah sebenar, iradat sebenar, semua dia punya. Kita punya ni majas, sandar. Ya. Kalau kita gila tu, dia panggil orang tu gila bayang. Ya. Dia bila nampak betul kebesaran Tuhan, kalbi dia tak ada rasa dengan makhluk tuan ni. Kalbi mata tak apa, luar bual saja, tapi kita dengan dia keperasanan tak ada. Para arif billah, seorang daripada wali besar tuan, dia kata, aku mengajar muridku 40 tahun, Syekh Ma'ruf Al-Karhi, 40 tahun. Menyangka muridku aku berdepan zahir dan batinku dengan dia. Zahirku saja mengajar dia, rohani aku dengan dia. Itu orang dulu tuan. Rohani dia dengan Tuhan. Abdanuhum ma'al khalaik wa qulubuhum ma'allah. Itu pakaian nabi-nabi, rasul-rasul, para sahabat, para awliya. Jasad dia dengan orang, rohani dia dengan Allah Ta'ala. Macam mana kita nak dapat dua keadaan? Dia mesti ada tarikan. Kalau tak ada tarikan rohani, dia tak boleh duduk makam ni. Dia apa yang dipandang, dia jatuh situ, berdebus. Dia tengok makhluk, dia tenggelam dengan makhluk. Tengok makhluk, dia tenggelam makhluk. Dia tak boleh angkat. Ya, kecuali ada tarikan dengan Allah Ta'ala, baru dia. Itu yang Tuhan sebut, Allahu yajtabi ilaihi ma yasha. Tuhan menarik pada kendaki. Sebab Sidi Ibrahim minta doa tu, Allahumma ja'alni minal muradin al-majzubin. Jadikan kami orang yang engkau sentap kalbi ke arahmu, ya Allah. Ya, kau dapat tu, ya Allah. Dahsyat tuan ni. Orang sangka kita dengan dia, tapi sebenarnya kita bukan dengan dia. Jasad kita dengan dia, rohani kita sentiasa dengan dia, dengan Allah SWT. Macam mana cara dia? Ini cara dia. Makam ni ada. Yang tak ada yang diselak tutup, makam Nabi, Rasul, tu tak ada lagi dah. Ada pun makamul wilayah, marifat khasah, dibuka. Siapa tak ambil, rugi. Siapa tak ambil, rugi. Semua orang boleh dapat. Dengan syarat buat kerja. Buat kerja apa? Tolong lap balik. Cermin hati kita tu, cermin ni boleh tangkap ni. Tapi tak perasan, tak boleh tangkap, kosong kita tengok. Sebab apa? Debu tebal. Debu tebal. Abuknya tebal, lumpurnya ada lagi. Itu gajah kalau minta tak nampak. Sekarang sental. Riyadhah mujarrah sental. Sampai cermin kalbi kita tu terang, berkilat. Itu kalau tu nyamuk, kaki nyamuk boleh nampak. Maksud dia apa? Bila kalbi dia betul terang, mengenali makrifat Tuhan, bukan sekadar dia tahu Tuhan ada, dia rasa, bahkan dia bergerak tu mendirasa dari Allah Ta'ala. Dia bergerak tu dengan Tuhan, dia jalan tu dengan Tuhan, baru dia akan dapat kemuncak ibadat kasih dari Allah. Kalau tadi kita ibadat nak apa kemuncak? Mahabbah. Maka disebut dalam hadis sahih, la yazalul abdu yataqarrabu ilai bin nawafil hatta uhibba fa iza ahbabtu kuntu sama'a alladhi yasma'u. Sentiasalah hamba-Ku mendampingkan diri kepada Aku selepas mengerjakan yang wajib dengan amalan sunat sehingga Aku kasih akan dia. Kita buat ibadat sampai Allah kasih dengan kita. Dalil kasih Tuhan kita, Faiza ahbabtu, bila Aku kasih, akulah pendengarnya, dia mendengar dengan Aku. Dia bercakap dengan Aku. Dia berjalan dengan Aku. Faham ni? Sebab bila orang azan, kita jawab hayya 'alas salah, la haula wala quwata illa billah, la bi anfusikum. Dengan Allah, bukan dengan diri kita. Tiada daya, tiada upaya melainkan dengan dia. Mana kita kiam berdiri tu dengan dia, kita rokok dengan dia, bi qudratihi wa iradati wa ilmihi. Semua tu hadis masuk sifat ma'ani tu. Allah Ta'ala tu kita pandang dalam pergerakan amal kita. Di sini bila kita dapat rasa tuan-tuan, masya-Allah, ya terbuka confirm kelazatan luar biasa. Sehingga ulama nak buat misal sedap tu, tak boleh nak misal, dia kata lebih lazat daripada 1000 kali jima'. Tahu jima' kan? Bukan sembahyang jamak. Sembahyang jamak orang tahu kan? Bayangkan lebih dahsyat. Maknanya apa? Satu kelazatan yang tak boleh nak bayangkan. Bila Tuhan buka tajalli, pum, dia buka. Ya, cermin hati kita tu dibuka oleh Allah Ta'ala. Oh, dia dapat lazat. Oh ya Allah, tak boleh cerita. Ya, sehingga hilang kebesaran Fir'aun yang orang takut kan. Orang Melayu kau jahat, orang panggil kau ni macam peraun ni kan. Jahat. Ya, orang ni kebah, anak dia boleh bunuh. Hilang. Fir'aun pun tak ada lah. Bila Tuhan tajallikan benda ni pada tukang sihir Fir'aun. Di mana dia tajalli? Pada tongkat Nabi Musa.
Dia tajalikan, dia dia telan tukang sihir yang taiko yang Fir'aun dah bagi diman. Oh, hebat tu, tak habis semua. Dekat situ juga tukang sihir tadi pusing 360 darjah. Ya, Tuhan tajalikan kebesaran dia. Amantu billah. Dia tak nampak dah Fir'aun dah. Aku beriman dengan Allah. Fir'aun kata, kau beriman tak minta lesen dengan aku lagi, permit. Ya, kau tak minta izin dengan aku. La uqat yang wala usaliman, aku cencang kau, dia kata. Cencanglah, dia kata. Pagi dia beriman, petang dia syahid tu. Habis. Tu apa tu? Jazbah. Tuhan tarik. Lepas tu kita nak berjalan dengan Tuhan, anak lah yang bodoh, yang hina fakir ni, nak berjalan dengan Tuhan dengan kita, Allah, siapa kita kan? Mesti ada tarikan dari dia. Minta dia tarik. Dia Tuhan tarik kalbi kita kan, dia punya semangat lain macam kan. Dia tak nampak lain kan, berdesuk dia pergi. Ya. Itu dia antara apa? Jazbah. Maknanya Allah Ta'ala menarik kalbi insan. Bila dia tarik, bila orang tu bersungguh. Itu sebab syarat untuk buat ibadat, pertama sekali kena bersungguh. Ya, dia bersungguh. Itu al-istighal fil ibadah. Ya, syartun. Ya, syarat kita istighal ibadat itu merupakan syarat untuk ya tariqul ma'rifah, jalan ma'rifat. Bila kita istighal betul-betul buat ibadat sungguh-sungguh, bukan kena main-main, sungguh-sungguh ikhlas, Tuhan akan hadiahkan pertama apa? Lazzah, kemanisan tu akan ada. Sekarang kita soal lagi, aku semayang lama-lama dapat manis tak? Aku baca Quran lama-lama dapat manis tak? Aku rasa berat lagi. Kalau aku semayang, semua buat, tak tinggal semayang, alhamdulillah. Tapi rasa tak? Rasa ringan ke berat? Sedap ke? Sebab dia berubah lagi kan. Kalau kita duduk makam qalbi, dia berubah. Al-qalb la yusamma al-qalbu illa bitaqallub. Hati tak nama hati melainkan dia tempat berpusing. Kejap rasa sedap, kejap rasa tu, kejap rasa ringan, kejap rasa malah dia berasa. Kita berasa kan? Kadang-kadang seronok, kadang-kadang berat dia rasa tu. Itu kita kena repih. Sebab apa dia buat? Sebab tak ada fokus. Contoh zikir, Tuhan kata wazkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Sebut dan ingat Tuhan kamu secara tabattul. Tabattala tabattalu tabattulan. Mana fokus betul-betul. Bila fokus kita akan dapat lazat. Dan bila lazat ada, Tuhan akan berilah satu hadiah lagi. Dia bagi kita apa? Yatul syauq wal mahabbah. Rindu mula masuk. Itu dia. Bila rindu dah sedap dengan Tuhan masuk, tu jaga tu dia nak buka. Ya, bila diberi saja itu, maka rafa'tul hijab, aku buka hijab. Cermin tadi makna dah cantik, berkilat bersih. Ketiga itu kita memandang pun lazat seronok, tuan-tuan. Ya, setiap saat tak payah paksa. Tak payah suruh, dia akan nampak. Tuan buka. Ketiga itu dia bukan lagi cara usaha, Tuan bagi cara kurnian, minnah. Tuan bagi dia. Sentiasa hati dia. Macam mana orang yang dah tertarik, dah kasih pada seseorang, dia tak payah nak ingat. Kekasih dia digindu untuk aku nak ingat kekasih aku dah. Dia tak payah ingat. Dia dah ada kat sini. Ya, dia duduk di jalan memandang dan murakabah lagi. Dan terus kepada musyahadah Tuan buka. Maka ketiga itu ya, sirtu mualliman. Aku sendiri ajar dia. Mana ilham rabbani, futuhat Tuhan akan berikan. Siapa yang sanggup dapat? Qalbi. Ni qalbi tuan-tuan ni. Ni permata ni orang Arab panggil hati kita ni, hakikat insan diri kita ni kan. Dipanggil permata bilaurin, permata yang mahal. Tiba-tiba permata yang mahal ni, harga dia sampai 2-3 juta, kita pergi letak celah parit, tuan-tuan. Rugi tak? Rugi lah, tuan-tuan. Ya. Permata ni dah lama. Kita dah tahu dia, orang simpan dah dalam tanah tu kotor. Kita bersih cepat. Polis dia balik, dia naik cahaya, harga dia meletup, tuan-tuan. Ketika itu dia tak duduk lagi dah, dia duduk tempat istimewa. Mana duduk dia? Dalam kedai atas kaca. Dia tulis pula, jatuh kira beli. Ada mahal nak kan? Jatuh kira beli. Nak pegang pun takut tuan. Yang bawah ni harga 6 juta misalnya kan. Bermata mahal tu. Sekarang semua orang ada ni. Itu dia panggil latifatur rabbaniyah nuraniyah. Itulah hakikat diri tuan-tuan. Diri tuan-tuan tu lah dia. Dia kalau keluar besok tuan-tuan tengah-tengah lah. Ada mulut tak boleh bercakap, ada mata tak boleh melihat, ada tangan kaki tak boleh bergerak. Satu masa akan sampai. Dipanggil apa? Mufarraqatur ruh anil jasad. Bercerainya ruh dari jasad. Sebelum bercerai ini, inilah masa kita nak bina dia, cantikkan dia, kilatkan dia sekilat-kilat, maka kedudukan ini akan bernilai di akhirat. Kalau kita cantik kat sini, maka cantik hebat di sana. Tapi kalau sini kita biar dia berlumpur, besok sana belum tentu kan. Tak dapat keistimewaan.
Sebab tu kata syammir wala tazal zakir. Seng-seng tangan baju kamu. Mana bersungguh-sungguh kena buat kerja. Kerja apa? Tasfiyatul qalb, sucikan dalam ni. Semana macam mana dia suci, lagi tinggi darajat dia di dalam syurga esok. Ya, kalau dia percaya betul, masya-Allah mahal harga sia taala. Jadi sekarang kalau kita nak tengok cermin hati kita terang tidak, kita tengok langit bumi apa kita nampak tuan? Kalau nampak pokok je, belum lagi lah. Tengok pokok, nampak pokok, belum lagi. Kalau tengok pokok, nampak dia, itu okey. Nampak tu bila? Nampak lama sikit lah. Tengok, baru nampak besaran dia. Lambat sikit. Kalau Sayyidina Abu Bakar, belum tengok dah nampak. Sayyidina Abu Bakar, ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitu Allah qablah. Aku tidak lihat pada makhluk semua dengan mata kepala, hati aku dah pergi ke dia dulu. Nak murakabah musyahadah ke dia dulu. Itu title iman Sayyidina Abu Bakar. Sebab apa? Dia dah matikan kepandangan pada makhluk. Batu Rasulullah kata, man ahabba an yanzula ila maitin yamshi 'alal ardh yanzil Abu Bakar. Siapa yang suka nak tengok mayat berjalan atas muka bumi, itu Abu Bakar. Apa maksud dia? Orang kata pocong pula kan berjalan. Bukan pocong. Mana orang telah mematikan unsur naqsaniyah. Yang hidup dia unsur ruhaniyah. Itu dia, Sayyidina Abu Bakar. Kalau timbang iman Abu Bakar dengan isi alam, la rajahat iman Abu Bakar, iman Abu Bakar lebih tinggi. Itu Rasulullah memuji-muji akan sahabat kanan dia, itulah baginda Rasulullah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sebab apa? Dalam ma fudila Abu Bakr bi kasrati shalah was siyam wal hajj walakin makarra fi batn. Bukanlah lebih Abu Bakar tu kata Nabi dengan banyak sembahyang, memang dia banyak sembahyang. Puasa memang dia banyak puasa. Sayyidina Umar kata, aku lawan tu tak boleh bangun. Aku bangun awal, dia bangun awal lagi. Aku bangun awal, dia bangun awal. Orang tua ni tak lawan. Maka hari ni perang Khaybar, perang Tabuk, ya Rasulullah, aku bagi separuh hatiku. Mudah-mudahan aku dapat menandingi amal ibadat Sayyidina Abu Bakar. Kira lagi Sayyidina Abu Bakar datang, ya, anfaqtu jami'a amwali, aku infak semua hartaku ya Rasulullah. Ya, sehingga Rasulullah kata, ma abqaita li ahlika ya Abu Bakar, engkau tinggalkan untuk ahli kau apa ya Abu Bakar, engkau bagi semua untuk Islam. Rasulullah kata, abqaitullah wa rasul, aku tinggalkan dia Allah dan Rasul. Dia rasa 7 kali kita tawak dunia tak jumpa orang jenis. Ya, kita nak bagi pun angkat tegang kat mana, kecil tu. Kan kecil lagi dulu kan. Kadang-kadang masuk tabung buka balik silap, nak bagi RM5, umur 50 masuk. Tukar balik. Ya, ni nak lawan Sayyidina Abu Bakar, jauh lah tu, tak bau kita. Itu kehebatan. Sekarang masalah dia, boleh dapat tak? Boleh. Badan Hikam kata, kalau kata, ni tinggi, aku dapat ke? Kau cakap macam itu seolah kau nak lemahkan kuasa besar Tuhan. Atau boleh sentap tu, tukang sihir Fir'aun tu, belum Islam, kafir kan? Dia sentap habis terus. Naik makam paling tinggi, senarai pula cerita di dalam Quran diabadikan sampai hari kiamat. Besar tak besar? Kalau kita baca sejarah para waliullah hebat-hebat, ada asal daripada perompak pun ada penyamun pun ada. Ya, ada perempuan penari gelik pun ada tuan. Jadi waliah. Bila tuan nak kalau kita tengok, aku perompak belum lagi. Berapa bank aku perompak? Ada bank perompak. Maknanya apa? Usaha kena sungguh. Man jadda wajada. Tapi sungguh insya-Allah Rasulullah kata dia akan dapat. Sungguh apa? Sucikan hakikat roh, hakikat diri kita itu. Ya, yang dipanggil latifatur rabbaniyah ruhaniyah. Dia ni yang bercakap ni dia kan ni. Yang bercakap siapa ni? Yang mendengar siapa? Dia lah. Kalau dia keluar, tuan-tuan boleh dengar tak? Bukan hakikat roh yang dikatakan apa nama tu, dia ada 2 tu. Ya, kalau keluar tadi ruhul hayah, habis terus. Itu nanti kita jumpa, kita akan dengar kat masjid announce. Ya, Al-Fatihah, si Fulan dah meninggal. Tapi kalau keluar satu roh yang satu bawah sikit dia panggil ruhul yaqazah, dia cukup dah. Tu dia keluar, dia confirm kita tidur. Dia keluar, dia kita tak berfungsi dah. Kau dapat. Dia balik-balik kamu kita sadar tuan. Itu ruhul yaqazah, roh kesedaran. Ya, dia kalau keluar kan kita agak gini pun tak nampak tuan. Diam. Ya. Satu lagi ruhul haya. Ni kalau keluar habis terus. Orang panggil padam. Padam tu tuan. Dia keluar. Tu. Dia yang mahal tu. Dia yang cakap hakikat ni tuan. Kalau dia keluar kan kita tak boleh cakap tenganga. Dia tu datang cantik, balik pun Arab Jan. Inilah kita nak proses tuan. Kita pinjam barang orang, kereta orang baru, mahal pula.
kita pinjam, lepas tu balik minyak daripada penuh kita hantar reserve. Tayar pula tengok dah macam nak mengekar, ya. Kemudian pula bodi kempung, kita buat tak cakap, hantar je untuk kunci. Dia tengok je kereta dia, oh inilah awalan wa akhiran ni, kan. Inilah awal ni akhir, jangan harap aku bagi pinjam lagi. Ya, dengan dia tak kerti bahasa aku bubuh minyak dah kereta baru, beli pula bagi pinjam seminggu. Ya, patut hantar, kalau diberi minyak setengah kita hantar minyak penuh, kan. Siap polis lagi, bau dia kata nak pinjam ambil lah, kan. Mana dia reda, beri cantik pulang lagi cantik. Ini datang cantik pulang dah tak serupa orang. Ni insan ke menatang ni? Ni insan ke menatang ni? Perangai habis, perangai hayawaniyah. Ya, nafsu kita tu tengok tuan, sebab tu dalam hadis tidak akan dilempar dalam neraka ada suratil adam takriman lahu. Allah Ta'ala tak akan tempat dalam neraka besok atas rupa insan Nabi Adam, sebab takriman memuliakan Adam, kecuali diubah muka, ada rupa anjing, ada rupa babi, rupa khinzir. Dia ada satu orang makcik, kan, dia tanya orang tu, makcik baca surat khabar nak? Penternakan khinzir ni apa dia? Anak tu kata babi je. Oh babi, aku ingat aku macam Arab je bunyinya. Bunyi macam Arab, khinzir, rupa babi. Babi gitu. Ya, atau rupa macam-macam rupa tu. Ya, sebab karamat akhir sikit lagi, ya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani karamat itu ni. Satu pemuda tu khidmat dekat dia. Bila habis khidmat, kan, Tuan Syekh doakan saya, aku doakan jadi orang. Besok orang. Hampa orang dia tu lain tak ada ke? Ya, ambil sini dia. Tengok dalam masjid, ya, yang tengah semaya, tengah sujud, tengah rokok tu, sarung kasut aku ni. Dia pun sarung dia kasut Syekh Abdul Qadir Jailani, pum kusyifat, dibuka hijab. Yang rokok macam-macam kepala dia tuan. Yang semayang, yang berdiri baca Quran tu macam-macam kepala haiwan ada tu. Terperanjat dia, yang betul-betul kepala orang tetap berapa orang aja. Yang betul kenal diri dia tu dia, yang kepala kita berubah. Dia kenal diri, dia kenal akan Allah Ta'ala, ya. Dia tak kenal Tuhan tu macam-macam, sebab dia akan rupa dengan rupa nafsu. Lagi ganas nafsu, lagi rupa dia tak senonoh, macam-macam haiwan, ya. Terperanjat dia kalau itu tak apa tuan Syekh, jadi orang pun tak apa dia. Dia tahu, ya. Minta projek, minta jadi orang, jadilah. Takut tak serupa orang balik esok. Jadi kita balik, dia macam mana kita balik cantik. Nak cantik sekurang-kurang pakaian kita ialah nafsul mutmain. Itu paling kurang. Kalau masuk nafsu mutmainnah, kita hembus nafas akhir, nafsu kita mutmainnah, kita dapat surat jemputan syurga. Apa dia? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dengan syarat, ya, nafas akhir tu dia hembus, taraf dia tu. Persoalan ni kita tak tahu nafas akhir kita. Sebab tu disuruh kita tiap-tiap pi kulilam hatin wa nafasin. Tiap-tiap kelipan mata wa nafasin kena jaga. Ya, akan tuntutan kalimah syahadah itu. Ya, artinya mengenali dia betul-betul dalam setiap nafas, ya. Sebab nafsu pertama nafsu teruk, suara masjid tak kenal. Ya. Kampung kau masjid kat mana? Tak apa ingat gitu. Wah bahaya tu. Masjid dia ingat. Pub saya ingat. Dia kerja belepap lagi. Ya, masjid dia ingat. Itu nafsu kehaiwanan. Ammarah nama dia. Naik sikit dia bersih, dia panggil lawamah. Kebanyakan nafsu peringkat awal ni melawan. Dia dah belajar surah masjid, dah tahu benda baik. Ya, nafsu yang sentiasa mencela kejahatan, tak nak buat baik, tak nak buat jahat, nak buat baik, tapi tak belum kuat. Jalan bertatih, jatuh bangun tobat balik, buat terkena dosa tobat balik, dia belum tobat. Bila dia push lagi kuat, Allah Ta'ala bantu lagi, dia naik mulhamah. Dia kalau dalam tarekat masuk dalam suluk biasa dapat ni, yang ketiga ni, peringkat awal. Ilham rabbani, waridat sampai pum warid untuk menyucikan dalam. Dia speed lagi, maknanya kalau cermin tadi dia sampal lagi berkilat terus, tu dia duduk nafsu mutmain. Dan kalau ini nafsu penghujung umur dia memang jamin syurga. Persoalan kita tak tahu di ujung. Sebab dalam hadis Nabi kata al-ibra bil khawatim. Kiraan manusia di ujung. Ya, ada manusia di awal cantik, ujung cantik. Allahumma ja'alna minhum. Nak kita di golongan tu. Ada yang awal habis, akhir pun habis, tu orang kafir. Mati pun kafir. Ada yang awal maknanya cantik tapi ujung wal ayazibillah, terbalik pun ada, murtad wal ayazibillah. Ada yang awal itu tapi hujung dia cantik pun ada. 4
keadaan ini sentiasa berpusing, kata Rasulullah SAW. Jadi oleh kerana itu kita tak tahu di hujung. Sebab tu kita jangan sedap. Bila ibadat kita syukur, tapi jangan rasa hebat. Ya, kalau kita balikkan wal ayazabillah. Bal ambak urang boleh terbang atas udara kan. Tiba-tiba mati, kufur wal ayazabillah. Sebab pegangan kita dengan Allah Taala, sandaran kena kuat, bergayut hati kita dengan dia. Mudah-mudahan di akhir umur tu dapat kita maknanya apa? Dengan husnul khatimah dan ma'rifat khassah. Ya. Kita selalu doa Allah makhtimna bi husnil khatimah. Tambah lagi Allah makhtimna bi ma'rifah khassah. Ya Allah, matikanlah kami dengan makrifat yang khassah, makrifat yang khusus. Waktu makrifat yang dikatakan makrifat yang sebenar-benar dengan Allah SWT. Mudah-mudahan bila masuk lain tu insya-Allah hebat kedudukan di sana besok. Kemudian summa qal wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita tangguh kelas ni. Mudah-mudahan gaya kan? Gaya puasa. Selamat berpuasa dan hari raya. Maaf zahir batin. Kalau panjang umur insya-Allah jumpa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina wa lana Muhammad. Allahumma ighfirna ya Rabb ma salafa. Fa inna khaira kullahu bi yadi wa anta bina raufur rahim. Rabbana haqiqna bi ma'rifah khassah bi jannah. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Karim ya